Menteri Pertahanannya siapa? Zahid Hamidi. Menteri Keuangannya siapa? Najib Razak. Perdana Menterinya siapa? Najib Razak juga. Jadi dalam isu pertahanan, dari segi kebertanggungjawaan jemaah menteri kepada parlimen, kepada negara, menteri yang bertanggungjawab, tiga-tiga ni lah. Menteri Pertahanan, sebab desain tu desain yang dia okey. Menteri Keuangan, duit yang keluar tu duit dia yang okey. Perdana Menteri. Sebab ultimately, orang kata the buck stops with the PM. Pendedahan laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara ataupun PAC bahawa Menteri Pertahanan pada ketika LCS ini bermula, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, telah mengarah reka bentuk LCS ditukar dari desain Sigma yang diminta dan diperlukan oleh TLDM kepada desain Gowin yang dicadangkan oleh Bousted Naval Shipyard BNS yang merupakan main con dalam projek ini, yang juga dicadangkan oleh pembekal dari Perancis. Ini adalah contoh jelas tragedi take it or leave it yang berlaku.